ada special occasion from Bro Noah training with Nim. Adik video. Ada rekod hari. Okey. Ini nak dapat. Okey, dapat. Okey abang. Selamat Raya bro. Selamat Raya. Okay guys, hari ni APD kita yang punya. Tak ada orang lain. So kita ada special guest, Bro Noah. Okay Bro Noah. Alright, okay. S15. 2J track drift. Okay, Bro Noah dah ada kereta yang si bos, Supra. So bila Bro Noah bawa kereta ni, dapat kontrol sikit tadi, apa feeling drift ni? Nem boleh katakan Bro Noah tak boleh drift lah. Okay. Tak pernah drift lah. Tak pernah donat. Betul. Tak pernah. Okay. Betul. Apa perasaan? Perasaan dia macam nak je bawa Supra tu pergi sini. Kita buat donat kat sini. Oh, best. Terlalu best. Best So gila, bila kita ada kontrol kereta tu, kita ada rasa macam kita ada satu skill lah kan. Betul. Macam easy je ni. So apa pendapat Bro Noah tentang kereta yang tak berapa nak siap ni? Tak berapa nak siap. Bagi saya terlalu siap dah ni. Dan memang best. So kita punya target hari ni 8. target 8. Ni Okay. first First tak pernah bawa. Tak bawa. ada seat time. Tak pernah.
So kita nak sejukkan sikit enjin. So far alhamdulillah okey. So kita nak tunggu air kejap nak simbah-simbah. Okey Bro Noah, kita nak doakan Bro Noah dapat 8. Men. Tak lagi. Dia hero dia. Saya dipergi je ni boy. Dia buat donat ah. Donat yang 8 ah. Donat je. Donat je. Kalau kita kot, dia tak full. Oh, tak. Apa orang tu? Tak ada. Bro Noah pandai. Aku ni tak tu. Yang 3 tu tak ada. Tak, abang tak.
minyak da'i lah. Sikit ni. Sikit lagi. Apa yang berapi ni? Akhirnya jadi. Balik boleh tidur. Ada rekod lah ni. Jadi, mantap. Finally. Betul lah. Betul. Balik tenang. Oh, dah boleh buat lapan. Video ada. Macam boleh bro. Macam boleh bro.
okey je. Alright guys, kita dah sampai ke penghujung rancangan APD Crew kita yang punya malam ni je lah. So tadi selepas cikgu yang tak berapa nak pandai ni ajar Bro Noah. Macam mana Bro Noah? Tak berapa nak pandai. Tak ada. So Bro Noah dapat buat 8 buat kali pertama. Macam mana perasaan tu? Tadi donat je. Tengok berdiri bro. So drift, pendapat tentang drift. Walaupun Bro Noah baru belajar, macam mana? Apa perasaan tu? Apa yang boleh diketengahkan tak drift ni punya sukan? Semestinya kena ketengahkan. Kan? Kenapa? Kalau kau tak boleh drift macam Tak laki lah. macam lesen tu kan tetap P je. Aku So, dah rasa bro. kalau drag, kita boleh dekat traffic light, Betul. boleh drag. Semua Kalau boleh. track, kita boleh pergi genting, ibarat track lah. Kalau drift, dia lain sikit bro. Select bro, select. So kita dapat juga airnya donat dan 8. Yes. So First first Yes, try. First try. 3 jam. 3 jam je. Dan Mana cikgu ni boleh pakai lah. cikgu aku hari ni. Cikgu Thank you Nim. Thank you. Thank you so much bro. Hari raya kelima dah belajar drift. Orang beraya lah. Kita drift. Alright. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. Alright guys, hari ni welcome to my YouTube channel. Aku ni host korang, host favorite korang, host motorsport korang. So hari ni guys, kita ada Evo 10 CKD yang ke-18. Name convert. So Nim pun tak ingat berapa banyak name convert. So far apa yang Nim tahu ialah sangat-sangat best bila convert Evo 10. Dia straightforward, tak banyak isu. Body yang kat sana Lancer GT yang dah disiap salin, white body, absorber, dah Evo 10. So kita just masuk je, susun balik wiring. Yang paling penting ialah cara pemasangan. Cara pemasangan tu Nim punya perangai lah. Nim punya perangai, Nim suka kat mana dia duduk, kat situlah dia duduk balik kat body yang sana. Macam mana factory pasang, macam tu lah dia nak letak balik kat sana. Supaya kereta ni 5 tahun, 10 tahun tak ada isu. Itu yang kita nak, benda kereta convert kepada customer. So supaya customer ni rasa berbaloi bila convert. Jangan dia beli Afkat CKD, tiba-tiba bila kita pasang tu problem wiring, rupanya kita kacuk wiring, kita potong wiring, kita buat mounting tak betul. Macam tu dia tak nak lah. So untuk Evo 10 dah sejak dah training banyak kali ni, InsyaAllah korang yang mana percaya boleh hantar kat One Nine Garage. Untuk Evo 129 pun korang boleh hantar kat One Nine Garage. Untuk Wira, Satria, Arena, kecuali VTEC ni boleh buat, InsyaAllah. So untuk kereta macam Silvia Choi, kita akan masuk 1J, tu pun Nim buat. Silvia masuk RB26 pun Nim boleh buat. Apa-apa yang masuk JZ pun Nim boleh buat. Apa yang Nim minat apa yang Nim minat, InsyaAllah Nim akan buat. So yang ini projek kita, projek lepas raya ialah kita salin CKD kepada Lancer GT. Dan kita move on ke projek lain lepas tu. Kita kena siap satu-satu dulu. So kalau korang tengok kedai Nim dah clear, dah bersih. Kita nak masukkan ni bagi siap. Alright guys, tengok video ni sampai habis. Macam mana daripada rangka to hero, to Evo 10. Jom.
Oh, dia alih ke? Dia kan banyak motif. Dia alih je. Hang yang cat. Dia kak. Okay guys, kita dah Allah, 14 pula. Kita dalam proses engine dah keluar. So kita benda-benda macam ni, apa yang kita nampak kat sini, kita terus je ambil. Contohlah, ni buat ni, benda ni kena cuci, tapi nak tunjuk kat korang, ni ambil benda ni, ni pergi sini, ni pasang. So dia macam main Lego guys. Okay, dia macam main Lego. Korang perlu cantum balik asal daripada half cut tu je. Okay, so macam ni boleh kan. Siap. So mounting, belah gearbox, siap. Alright. So kita pergi balik ke half cut ni. Contoh kita tengok. Tongkat stand. Kita ambil tongkat stand ni masuk sana. Habis je kita guys. So korang ni pasang je balik. Tolong buka ayat ni. Stand kita pasang balik. Kan? Dan dia ambil getah dia. Benda ni kita ambil. Bye. Kalau nak JDM, yang ni pegang ni belah kiri. Kita masuk belah kiri. Belah sini. Mana korang akan dapat feel Jepun tu. Kan? So, kalau kita buat macam ni, kita pasang balik macam factory, InsyaAllah owner akan mendapat kereta dia boleh pakai lama lah. Itu yang sebabnya pentingnya masa pemasangan. Apa yang korang nampak kat sini, korang kena transfer kat sini elok-elok. Jangan korang potong, sambung, tambah wiring, api tak ada. Jangan. So itu pentingnya lah. So guys, jom kita buat salin barang. A few moments later. Guys, ni kereta name sendiri, kereta personal Evo 8 yang dah di-convert kepada Evo 9 punya body part. Dan kereta ni stroker 2.2, stroker 2.2 lah. So kereta ni pun cerita dia agak kelakar agak lah. Siap masa nak Evo Day, hari yang nak pergi Evo Day tu kan, last minute baru siap. Lepas tu pergi rezeki nombor 1 drag dekat Songkla Evo Day. Okay, masa tu ni pakai endless korang boleh tengok kat sana. Dan ni pakai absorber Olin spring swift. Alright, kisah dia tadi 2 hari lepas, bang, saya nak beli absorber Olin. Kita pun dia kata nak beli absorber Olin. But name ni memang pakai absorber Olin. Kereta name Olin DFV Spring Swift. So agak sedap lah setup dia kan. Tapi kereta ni name jangan bawa. Lepas tu mula dia terfikir biarlah. Tiba-tiba bang, lagi seorang,
jual lah endless tu. So dia macam satu part tau, absorber dengan brake disc. Dia macam satu part sekali jalan tau. So dia orang offer harga yang tak boleh tolak lah. Maksudnya boleh juga jual kan. Dah ada untung sikit untung pakai ke macam tu lah. So ini antara brake ni 6 part, 6 depan 6 port, belakang 4 port, depan 375 kot, belakang 355 macam tu. So brake ni memang cemerlang terbilang gemilang dengan colour dia. Dia dah pasang kat kereta, memang idaman para-para lelaki. Tapi Nim dapat offer yang Nim rasa macam aku dah pakai okay kot. Tapi dalam hati ni memang dia nak tukar rim 17 sebab Nim ada 2 set rim Evo 9MR. Evo 8MR, Evo 9MR sama dia BBS, dia pakai 17. Kalau Nim pakai endless, Nim memang takkan boleh pakai rim tu. So korang yang nak beli rim MR, Nim ada satu set lagi. Satu set Nim tak jual, Nim nak pakai. Nim masuk Brembo standard, so Nim boleh pakai lah. So Nim nak tukar konsep kepada MR sebab bumbung Nim MR, lip depan Nim MR, side step Nim MR, dalam full rally art. So kita ada tukar konsep, dan kita tukar konsep dengan menjual barang dah ada untung. Adalah sikit-sikit duit raya. So main kereta ni alhamdulillah bagi Nim hobi membawa kepada kerjaya. Dan syok boleh bertukar-tukar pendapat, bertukar barang, atau tunjuk hasil seni kita dengan buat kereta, dan hasil apa benda yang kita buat untuk penjagaan kereta, seperti minyak enjin. Tengok guys, kita pakai Tork lubricant. Kereta ni daripada day 1 siap sampai ke sekarang memang pakai minyak Tork lubricant. Race satu hari pun pakai Tork lubricant, pergi jalan sana jalan sini pun Tork lubricant. So 199 Garage memang Tork lubricant. So kalau korang semua yang masih ragu-ragu untuk cari minyak enjin yang terbaik kat kereta korang tak payah ragu dah. Ni Tork lubricant solusi dia. Kalau korang sayang kereta korang ingat Tork lubricant. Bye.